kasih Abel dari Kelantan yang bertanya. Kita pun tak pandai kecek Kelantan be. Tapi sikit-sikit boleh lah orang tu. Kalau Kota Baharu memang tak ada be. Tapi kalau Abel nak suruh kami main boleh. Ajak kawan-kawan ataupun saudara mara yang terdekat, kumpul dalam 10 orang. InsyaAllah kita boleh pergi sana. Sebab kita ada kenderaan untuk pergi kat Kelantan. Mana-mana yang dari luar negeri Perak ni pun boleh bagi tahu untuk WhatsApp ustaz, untuk booking apa semua, tak ada masalah pun. Benda tu boleh adjust orang tu. Cuma kalau kita pi luar ni kos tinggi lah, sebab nak tol lah apalah semua yang tu lah. Dia ada kos je orang tu. Tu yang kena, kalau nak buat tu kena ramai, bukan seorang. Kalau seorang memang rugi sikit lah. Itu je lah yang Alun nak beritahu dalam video ni. Hampa boleh WhatsApp kat atas.